Assalamualaikum semua. Hari ini kami akan membentangkan tentang kajian kes etika. Mereka merupakan ahli kumpulan kami. Ini merupakan isi kandungan yang bakal dibincangkan, pengenalan isu etika tindakan kaunselor dan refleksi. Latar belakang kes yang kami telah ambil adalah melibatkan Encik T, iaitu seorang kaunselor sekolah, guru dan ahli jawatan kuasa disiplin di sekolah tersebut. Berlaku konflik apabila beliau mendedahkan maklumat peribadi dalam mesyuarat disiplin secara awam. Tujuan beliau melakukan perkara tersebut adalah untuk mempertahankan pelajar A daripada digantung sekolah. Isu utama yang telah dibincangkan dalam kes ini adalah pelanggaran kerahsiaan, iaitu maklumat peribadi pelajar dibocorkan tanpa kebenarannya, konflik peranan. Sebagai seorang kaunselor dan sebagai seorang ahli jawatan kuasa disiplin, Encik T telah mempunyai konflik dalam peranan tersebut. Seterusnya, hilangnya kepercayaan klien terhadap kaunselor tersebut. Kesannya adalah pelajar A berasa dikhianati, hubungan kaunselor klien terjejas, etika profesional sebagai kaunselor telah tercalar. Ini menyebabkan pelajar A tidak mempunyai rasa kepercayaan terhadap Encik T dan dia berasa dia tidak sepatutnya berkongsi masalahnya dengan Encik T. Berikut adalah isu-isu utama yang telah dibincangkan dalam kes ini. Yang pertama adalah pelanggaran kerahsiaan. Maklumat peribadi pelajar A didedahkan tanpa kebenaran dalam mesyuarat disiplin. Dui peranan, iaitu Encik T bertindak sebagai kaunselor dan ahli jawatan kuasa disiplin, menyebabkan berlaku pertindihan tanggungjawab. Hubungan kaunselor klien terjejas, iaitu kepercayaan pelajar A terhadap Encik T musnah akibat tindakan Encik T tersebut. Autonomi klien terancam apabila Encik T mendedahkan isu klien dia. Pelajar tidak dapat mengawal maklumat peribadinya. Ini melanggar prinsip hak klien tersebut. Seterusnya adalah cabaran etika versus tanggungjawab institusi. Kaunselor Encik T ni, dia terperangkap antara menjaga kerahsiaan dan melaksanakan tugas dalam sistem sekolah. Seterusnya kita akan masuk ke bahagian isu etika. Isu etika yang pertama adalah melibatkan kerahsiaan. Kerahsiaan adalah prinsip asas dalam profesion kaunseling untuk menjaga kepercayaan klien. Menurut Bukhari 2023, pelanggaran kerahsiaan boleh memberikan implikasi yang negatif dalam etika dan juga perundangan. Kita telah melihat satu kajian kes di sini di mana Encik T yang terlibat dalam pelanggaran etika. Encik T memegang 3 peranan, iaitu sebagai kaunselor, guru dan juga ahli jawatan kuasa disiplin. Beliau secara tidak sengaja telah mendedahkan maklumat sulit klien, iaitu pelajar A, semasa mesyuarat disiplin. Tindakan ini telah mencetuskan rasa dikhianati dalam diri klien dan telah mengganggu proses kaunseling secara keseluruhan. Seterusnya, kita akan melihat apakah kesan terhadap klien sekiranya isu etika dilanggar. Yang pertama, klien akan hilang rasa selamat dan kepercayaan terhadap kaunselor. Yang kedua, menurut Nikalila 2012, walaupun kaunselor tidak berniat untuk melanggar etika kerahsiaan dengan niat yang salah, namun ia akan memberi kesan secara langsung terhadap keberkesanan keseluruhan proses kaunseling. Yang ketiga, pelajar A ataupun klien mungkin akan berasa ragu-ragu untuk bersifat terbuka tentang isu yang dialami ataupun mengalami trauma ataupun masalah peribadi apabila rasa selamat sudah hilang disebabkan tindakan daripada kaunselor. Cabaran yang dihadapi oleh kaunselor sekolah pula, dalam kajian yang telah dijalankan di Malaysia, kaunselor terutamanya kaunselor sekolah yang ditempatkan di sekolah ni melaporkan terdapat tekanan daripada pihak sekolah yang sering meminta pendedahan maklumat yang sulit daripada kaunselor. Hal ini seperti mana yang kita tahu amatlah bertentangan dengan etika profesional yang digariskan yang mementingkan kerahsiaan untuk dipelihara kecuali terdapat situasi di mana terdapat risiko serius terhadap klien ataupun orang sekeliling. Dalam kes ni kita dapat melihatlah Encik T yang menggalas tanggungjawab sebagai seorang guru yang cuba untuk menyelamatkan pelajarnya daripada dibuang dengan menceritakan masalah yang dihadapi olehnya. Namun dia tidak tahu yang tindakan dia ini merupakan satu kesalahanlah jika kita lihat daripada perspektif kaunseling kerana beliau telah melanggar hak klien. Oleh kerana terdapat pertindihan peranan, kaunselor ni mungkin mengalami kekeliruan yang telah menjurus kepada masalah pelanggaran etika kerahsiaan.
Jika dilihat pada Lembaga Kaunseling Malaysia 2011, kod B2D di mana menyatakan tentang pendedahan minimum yang telah menggariskan klien hendaklah dimaklumkan sebelum maklumat rahsia didedah. Klien juga perlu dilibatkan di dalam proses membuat keputusan mengenai sesuatu pendedahan. LKM turut menekankan apabila keadaan memerlukan pendedahan maklumat rahsia dibuat, hanya maklumat penting sahaja yang dapat didedahkan. Jadi dalam kes ni, Encik T sepatutnya meminta persetujuan daripada pelajar A sebelum dia menceritakan masalah pelajar tersebut dalam mesyuarat dengan lembaga disiplin sekolah. Walaupun terdapat kemungkinan situasi lah di mana pelajar A tidak memberikan keizinan, sekurang-kurangnya perkara tersebut dalam makluman klien. Jadi sekiranya klien enggan untuk memberikan persetujuan, kaunselor boleh mengambil inisiatif di mana dia boleh meyakinkan klien tentang isu tersebut supaya penyelesaian masalah dapat dicapai. Seterusnya, kod B2A hingga B2C yang menyenaraikan situasi yang membolehkan maklumat didedahkan melalui hanya 3 situasi. Yang pertama, risiko bahaya kepada klien ataupun orang lain. Yang kedua, apabila terdapat situasi penyakit berjangkit. Yang ketiga adalah kerana perintah mahkamah. Okey, seterusnya ialah isu etika. Isu etika ini sering terjadi di mana jika kaunselor ni mengalami dilema semasa mengendalikan sesuatu klien. Isu-isu etika ini merupakan satu isu yang serius apabila seorang kaunselor itu sendiri telah melanggar panduan etika yang telah ditetapkan oleh Lembaga Kaunselor Malaysia iaitu LKM. Segala panduan dan peraturan tentang kod etika telah ditetapkan oleh Lembaga Kaunselor Malaysia. Ia telah termaktub di dalam Akta Kaunselor 1998, Akta 580 dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sekiranya kaunselor didapati telah melanggar etika sebagai seorang kaunselor dan mendapat laporan daripada pelbagai pihak, maka tindakan selanjutnya akan diberikan kepada kaunselor, akan diambil kepada kaunselor. Menurut isu yang dikaji oleh kami, terdapat beberapa isu etika yang berlaku, antaranya ialah isu non-maleficent. Isu etika kedua yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh Encik T iaitu sebagai seorang guru dan juga kaunselor adalah non-maleficent. Non-maleficent ni merupakan prinsip moral kedua yang perlu diberi penekanan yang penting oleh seorang kaunselor. Prinsip non-maleficent merupakan salah satu prinsip asas dalam etika profession kaunseling yang menekankan kewajipan seorang kaunselor untuk tidak mendatangkan sebarang kemudaratan sama ada dari segi fizikal, emosi dan juga psikologi kepada klien. Hal ini telah dinyatakan oleh Corey and Callan pada tahun 2015 dan juga berdasarkan Kod Etika APA tahun 2002, ia telah menyatakan bahawa ahli psikologi ataupun kaunselor ni perlu memberikan kebaikan kepada klien dan sentiasa menjaga kebajikan klien dan tidak melakukan sebarang bahaya kepada klien. Walau bagaimanapun, menurut isu yang telah kami kaji, Encik T ni telah membahayakan keadaan klien di mana Encik T ni telah membocorkan segala isu ataupun perkara yang dibincangkan oleh pelajar A semasa di dalam sesi. Walaupun tujuan Encik T adalah baik bagi menyelamatkan ataupun mengubah keputusan pihak ahli lembaga disiplin untuk melaksanakan hukuman terhadap pelajar A, tetapi ia telah melanggar isu non-maleficent. Pelajar A merasa, yang pertama, pelajar A merasa marah dengan tindakan yang dilakukan oleh Encik T, dan yang kedua, tindakan Encik T ni boleh membahayakan keadaan klien di mana dari segi aspek psikologi yang boleh memberikan kesan yang mendalam kepada klien. Yang klien mungkin akan merasakan jika hal ini tersebar, kawan-kawan ataupun guru-guru di sekelilingnya akan memandang pelik ataupun judge pelajar A. Manakala dari segi sosial pula, mungkin pelajar A akan dipulaukan oleh kawan-kawan, dan dari segi aspek fizikal, mungkin pelajar A akan dibuli oleh rakan-rakan yang lain. Hal ini telah menyebabkan isu non-maleficent yang sepatutnya dilakukan dipatuhi oleh seorang kaunselor telah dilanggar. Okey, oleh itu secara keseluruhannya, kes yang melibatkan Encik T telah memperlihatkan betapa pentingnya prinsip non-maleficent dalam profession seorang kaunselor, terutamanya dalam konteks pendidikan yang kompleks dan sering melibatkan pelbagai peranan.
Tindakan Encik T mendedahkan maklumat sulit tanpa persetujuan klien bukan sahaja mencemarkan kepercayaan yang dibina antara kaunselor dan klien, malah ia turut melibatkan bahaya kepada klien itu sendiri. Maka amat penting bagi pihak pengurusan sekolah untuk memperjelaskan sempadan tugas seorang kaunselor agar peranan kaunselor ini tidak bercanggah dengan tanggungjawab lain seperti yang berlaku kepada Encik T, yang mana beliau merupakan seorang kaunselor dan beliau juga merupakan ahli lembaga disiplin. Seterusnya saya akan menerangkan isu ketiga, iaitu dui peranan. Dui peranan ni dia merujuk kepada situasi di mana kaunselor ni memainkan lebih daripada satu peranan terhadap klien yang sama dalam konteks profesional, iaitu oleh Zuraindra Yusof 2019. Menurut Kod Etika Kaunselor Malaysia 2011, hubungan berganda ni boleh menimbulkan konflik kepentingan dan juga menjejaskan keberkesanan sesi kaunseling. Dalam kes ni, Encik T ni memegang 3 peranan, iaitu guru, kaunselor dan juga ahli jawatan kuasa disiplin sekolah. Hal ini telah menjadi isu apabila beliau telah mendedahkan maklumat sulit pelajar A yang diperoleh daripada sesi kaunseling kepada pihak disiplin tanpa kebenaran pelajar itu sendiri. Hal ini telah melanggar Seksyen A5C dan A6A Kod Etika yang mana menekankan larangan hubungan berganda dan juga kewajipan menjelaskan peranan kepada klien. Tindakan Encik T ini telah meruntuhkan kepercayaan pelajar tersebut dan juga menjejaskan hubungan kaunseling. Hal ini menjadi lebih serius apabila maklumat sulit itu digunakan dalam mesyuarat disiplin, yang mana ini mencerminkan penyalahgunaan kedudukan serta pelanggaran prinsip pemisahan antara peranan profesional. Akibatnya, pelajar ini mengalami tekanan psikososial dan juga rasa dikhianati. Situasi ini turut mencemarkan imej kaunselor sekolah serta menghakis kepercayaan komuniti dan masyarakat terhadap sistem kaunseling di Malaysia. Kes ini turut menekankan betapa pentingnya pematuhan terhadap etika profesional. Oleh itu, kaunselor perlulah menjaga kerahsiaan, kepercayaan serta mengetahui sepadan peranan demi kesejahteraan klien. Okay, baik, kita masuk kepada seterusnya. Bagi tindakan pemilihan pula berdasarkan isu yang telah dikenali pasti dalam kajian kes tersebut, menurut Ramlee dan Herlihy 2016, sebagai tindakan pemulihan, Encik T perlulah mengakui kesilapan, memohon maaf kepada pelajar dan keluarga, menyerahkan kes kepada kaunselor lain yang berkecuali serta menjalani refleksi profesional bersama penyelia untuk menilai kembali amalan etika beliau. Jadi seterusnya, untuk saranan kepada kaunselor pula, menurut Ramlee dan Herlihy 2016, bagi memastikan perkara sebegini tidak berulang, beberapa saranan penting untuk kaunselor yang boleh dilakukan adalah: pertama sekali, kaunselor perlu diberi latihan etika secara berkala, terutamanya dalam aspek pengurusan konflik, peranan, kerahsiaan dan prosedur rujuk silang. Yang kedua pula, setiap perkongsian maklumat tentang klien perlulah melalui proses persetujuan termaklum secara bertulis, seperti yang telah digariskan dalam Kod Etika Kaunselor dan juga ACA, iaitu American Counseling Association. Ketiga, kaunselor juga perlu menjadi pendidik etika dalam komuniti sekolah. Maksudnya di sini, mereka perlu membantu guru dan pentadbir untuk memahami sempadan dan batas peranan kaunselor. Hal ini demikian supaya tiada salah faham atau tekanan terhadap peranan kaunselor dalam hal pentadbiran. Seterusnya, kita masuk kepada saranan untuk klien dan sekolah. Untuk pihak klien pula, pelajar seperti pelajar A seharusnya diberikan akses kepada mekanisme aduan rasmi yang bebas dan tidak dikawal oleh pihak yang terlibat dalam kes tersebut. Jadi mekanisme ini penting untuk menjamin hak dan suara pelajar dalam situasi yang sensitif. Perkara ini turut dinyatakan dalam kajian oleh Gibson and Mitchell 2018. Selain itu juga, pelajar juga perlu menerima kaunseling susulan, terutamanya jika hubungan dengan kaunselor asal telah terjejas. Sekolah perlu menyediakan opsi untuk rujukan luar sekiranya perlu, agar pelajar tidak terputus daripada sokongan psikososial. Akhir sekali, sekolah wajar mewujudkan prosedur operasi standard ataupun dikenali sebagai SOP, di mana SOP ini perlu melarang guru kaunseling daripada menyertai panel disiplin bagi pelajar yang mereka kendalikan sebagai klien. Langkah ini penting untuk melindungi integriti peranan kaunselor dan memastikan kepercayaan terhadap sistem kaunseling dapat dipelihara. Seterusnya adalah ulasan yang terdapat dalam kes ini. Yang pertama adalah kerahsiaan dan autonomi klien. Hal ini adalah sangat penting. Maklumat klien perlu dirahsiakan. Sebagai seorang kaunselor, kita perlu sentiasa merahsiakan apa yang dikongsi oleh seorang klien, tetapi hal ini boleh dikompromi jika keselamatan klien itu terancam atau dia boleh menyebabkan ancaman keselamatan kepada orang lain. Klien wajar dimaklumkan tentang had kerahsiaan sejak awal lagi. Apabila mengadakan sesi, setiap kaunselor perlu menekankan apa had limitasi yang terdapat dan apa yang akan berlaku jika limitasi tersebut diingkar. Seterusnya adalah prinsip non-maleficence.
Kaunselor mesti mengelakkan tindakan yang boleh memudaratkan kesejahteraan fizikal, emosi dan psikologi klien. Keputusan kaunselor harus berdasarkan manfaat jangka panjang, bukan hanya kepuasan segera. Seperti dalam kes ini, Encik T membongkarkan rahsia-rahsia atau peribadi klien pelajar A tanpa dia punya persetujuan. Ini telah menyebabkan emosinya terganggu. Seterusnya adalah cabaran pelbagai peranan. Kaunselor sekolah berdepan dilema apabila peranannya bertindih, sebab di sekolah, kaunselor sekolah bukan sahaja mengadakan sesi kaunseling, tetapi mereka juga terlibat dalam pentadbiran sekolah, terutamanya bersama-sama dengan PKM. Walau bagaimanapun, keutamaan harus diberikan kepada prinsip etika dan kesejahteraan pelajar. Profesionalisme sangat penting dalam menangani kes klien seperti pelajar A tersebut. Seterusnya, kita telah sampai ke kesimpulan kajian pembentangan kita. Kajian ini menegaskan kepentingan nilai etika dalam profession kaunseling, khususnya berkaitan kerahsiaan, prinsip non-maleficence dan konflik dui peranan yang mungkin dihadap oleh guru-guru kaunselor di sekolah. Kaunselor perlu sentiasa mengutamakan kebajikan klien, menjaga sempadan profesional walaupun berdepan dengan tekanan peranan lain di sekolah. Dalam menangani dilema etika, rujukan kepada kod etika dan pandangan pakar amat penting agar setiap keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat kepada klien dan memelihara integriti profession kaunseling.